Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan satu analisis yang bertajuk Persekitaran Pembelajaran Baru Kanak-kanak di Pusat Pendidikan Awal. Analisis ini adalah berdasarkan sebuah video menarik yang bertajuk Toddler and Preschool First Day of School yang berdurasi selama 15 minit 28 saat. Di mana video ini memaparkan situasi sebenar hari pertama persekolahan bagi kanak-kanak yang berumur 2 hingga 3 tahun di sebuah pusat pendidikan awal. Kalau kita lihat dalam video ini, jelas menunjukkan bagaimana guru itu mengendalikan emosi kanak-kanak, bagaimana dia mengatur persekitaran dan bagaimana dia melaksanakan aktiviti yang menyokong perkembangan kanak-kanak itu. Sebelum saya teruskan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bairani binti Bedin, pelajar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak semester 2 tahun 2. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk merakam setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Dr. Jaslina atas segala tunjuk ajar, bimbingan dan ilmu yang dicurahkan dengan penuh sabar, khususnya dalam menyiapkan tugasan ini. Walaupun doktor tidak dapat bersama dengan kita pada hari ini, saya amat berharap agar penghargaan ini dapat disampaikan melalui rakaman video ini. Objektif pembentangan ini adalah untuk menilai persekitaran pembelajaran yang disediakan. Seterusnya adalah untuk menganalisis aktiviti pembelajaran harian dan menghuraikan peranan guru dalam penyesuaian tingkah laku kanak-kanak pada hari pertama persekolahan. Saya juga akan mengaitkan setiap aspek pembelajaran dengan teori perkembangan kanak-kanak yang relevan bagi menunjukkan bagaimana teori-teori ini diaplikasikan dalam dunia sebenar pendidikan awal. Dari segi persekitaran pembelajaran, bilik darjah dalam video ini direka dengan sangat ceria dan menarik. Dinding dihias dengan poster berwarna-warni, ada gambar haiwan, huruf dan nombor. Terdapat juga lukisan kanak-kanak yang dilekatkan pada papan kenyataan yang menjadikan suasana lebih peribadi dan agak menyambut. Ruang pembelajaran kelihatan selamat sebab tiada objek tajam. Lantai pun dilapik dengan tikar lembut dan semua sudut mudah dipantau oleh guru. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam video tu, ada satu orang kanak-kanak dia menangis masa masuk kelas. So, guru tu dengan mudah je mendekati dia sebab dia ada ruang kelas yang lapang dan terbuka. Ini menunjukkan reka bentuk bilik yang sesuai untuk interaksi dan pemantauan guru. Yang kedua pula dari sudut pembelajaran, dalam bilik darjah itu dia terdapat beberapa sudut pembelajaran yang khusus untuk aktiviti tertentu. Antaranya sudut seni yang menyediakan kertas dan krayon, ada sudut bacaan dengan buku bergambar. Kemudian ada juga sudut permainan peranan, contohnya macam dapur mainan dan sudut manipulatif dengan permainan blok dan puzzle. Sebagai contoh, kalau dalam video tu ada satu orang kanak-kanak dia sedang bermain di dapur mainan. Dia masukkan sayur palsu ke dalam periuk tu. Lepas tu ada satu orang lagi tu dia main blok kayu atas meja. So itu menunjukkan kepelbagaian sudut mampu menyokong minat dan perkembangan berbeza setiap kanak-kanak lah. Yang seterusnya adalah dari segi warna dan susun atur bilik, dia agak mesra untuk kanak-kanak. So penggunaan warna yang terang, contohnya macam kuning, merah, hijau dan biru digunakan dalam seluruh bilik darjah itu.
Oke, warna-warna ini bukan sahaja menarik perhatian, tetapi juga merangsang minda kanak-kanak. Susun atur dia pula membolehkan pergerakan bebas, dia tidak sesak dan setiap sudut dibahagikan dengan jelas. Contoh dia kalau macam dalam video tu, ada satu kawasan tu, dia tempat bermain. Dia berasingan daripada kawasan makan. So, kanak-kanak ni dia bebas memilih tempat duduk mereka. Apa yang dorang mau buat, dorang bebas sebab dia ada satu sudut yang berlainan, yang berasingan. Okey. Seterusnya dari segi perabot dia pula, dia bersaiz kanak-kanak dan susunan dia terbuka. Maksud dia kerusi dan meja dalam kelas tu kecil, sesuai dengan kanak-kanak lah. Okey. Dia punya rak buku permainan pun agak rendah dan mudah dicapai. Okey, dia punya susunan meja tu pula dalam satu kumpulan yang kecil, so dia menggalakkan interaksi sosial dan tidak menghalang pergerakan bebas kanak-kanak lah. Okey, contoh dia kalau dalam video tu ada satu orang kanak-kanak, dia ambil sendiri je buku tu dari rak dia tu, sebab tu rak rendah je kan, jadi senanglah tu budak mau ambil. So, itu menunjukkan bahawa perabot disusun untuk menyokong autonomi dan kebolehcapaian kanak-kanak itu. Okey, yang seterusnya dari segi bahan pembelajaran dia pula, dia mudah diakses. Maksudnya bahan pembelajaran contohnya macam buku, permainan blok, alat tulis dan alat seni mudah dicapai kerana diletakkan dalam rak terbuka yang rendah. Okey. Setiap bahan juga disusun dengan kemas dan mudah dikenali oleh kanak-kanak. Contohnya, ada bukan satu, tapi beberapa orang kanak-kanak dalam video tu dilihat dia pilih krayon sama kertas dari rak. Lepas tu dia melukis tanpa cikgu tu suruh. So, itu membuktikan yang bahan tu tersedia secara terbuka dan bagi peluang pembelajaran secara kendiri lah dengan tu budak-budak. Okay. Yang seterusnya adalah dari segi dia punya suasana, agak kondusif untuk pembelajaran kendiri dan sosial. Maksudnya, suasana dalam bilik darjah tu dia agak tenang, ceria dan selesa. So, itu akan mendorong kanak-kanak untuk meneroka dan belajar mengikut kadar masing-masing. Mereka boleh memilih sama ada bermain sendiri ataupun bersama rakan. So, guru pula tidak terlalu mengawal, tapi dia perhati je apabila ada yang memerlukan bantuan macam tu. Contohnya, ada satu orang kanak-kanak dalam video tu, dia agak pemalu. Lepas tu dia duduk sendiri dekat sudut bacaan. Lepas tu, tiba-tiba dia pun mula mendekati rakan dia. Bila dia tengok kawan-kawan dia tu main kan, dia pun mula untuk dekat di sana dengan kawan-kawan dia tu. So, itu menunjukkan persekitaran yang memberi peluang untuk pembelajaran sosial secara semula jadi je. Okey. Okey, kalau menurut teori Vygotsky, persekitaran sosial dan interaksi dengan orang lain sangat penting dalam perkembangan kanak-kanak. Jadi kalau dalam video itu, persekitaran kelas membolehkan interaksi antara rakan sebaya dan guru. So, guru pula berperanan sebagai scaffolding ataupun scaffolding ni ialah menyokong pembelajaran melalui dorongan, bimbingan dan model tingkah laku yang positif. Contohnya kalau dalam video tu, cikgu tu dia duduk sama-sama masa tu budak-budak main blok. Lepas tu dia tunjukkan macam mana cara untuk buat menara. So, itu adalah salah satu contoh bimbingan secara langsung lah ataupun scaffolding. Okay. Next. Kita masuk kepada aktiviti pembelajaran. So, dia punya aktiviti adalah secara berkumpulan. Contohnya macam nyanyian, bercerita dan bermain bersama. Okey, aktiviti berkumpulan dalam kelas membantu kanak-kanak membina keyakinan diri, belajar menunggu giliran dan berinteraksi dengan rakan sebaya. Okey, dalam video ini,
Aktiviti seperti menyanyi bersama guru, mendengar cerita dan bermain dalam kumpulan kecil dilihat berlaku secara semula jadi. Okey. Contoh dia kalau dalam video tu, guru duduk di atas permaidani bersama kanak-kanak dan menyanyikan lagu bersama-sama lah. So, itu kanak-kanak kelihatan seronok dan menyanyi sambil bertepuk tangan. So, ini membantu untuk meningkatkan komunikasi dan keterlibatan sosial. Okey, yang seterusnya ada juga aktiviti individu iaitu melukis, bermain blok dan manipulatif. Okey, aktiviti individu ini memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mereka meneroka minat masing-masing. Lepas tu membina tumpuan dan mengasah kemahiran motor halus. Dalam video ini terdapat kanak-kanak yang memilih untuk duduk bersendirian dan melakukan aktiviti seperti melukis atau bermain dengan blok kayu. Contohnya ada satu orang kanak-kanak tu, dia ambil krayon lepas tu dia tulis tanpa disuruh oleh cikgu tu. So itu menunjukkan kebebasan untuk dorang membuat pilihan apa yang dorang mau buat. Okey. Seterusnya adalah aktiviti dorang itu disusun mengikut rutin harian. So, basically rutin harian ini sangat penting untuk membantu kanak-kanak rasa selamat, untuk dorang rasa dorang bersedialah di sekolah. Okey, dalam video ini aktiviti-aktiviti harian seperti ketibaan pagi, menyimpan beg, sarapan, bermain, waktu bercerita dan makan tengah hari disusun dengan konsisten dan jelas. Contohnya cikgu tu dia bagi panduan kepada setiap kanak-kanak macam mana cara dorang simpan beg di tempat yang khas bila dorang sampai pergi sekolah. So itu akan membentuk disiplin dan kefahaman terhadap struktur harian, terhadap dorang punya rutin harian itulah. Okey. Okey, yang seterusnya juga dorang punya aktiviti adalah melalui pendekatan pembelajaran berasaskan bermain lah, iaitu play-based learning. Kalau dalam permainan pendekatan belajar sambil bermain ini sangat sesuai untuk peringkat umur awal macam kanak-kanak 2 hingga 3 tahun lah. Sebab permainan yang dorang buat itu bukan sahaja sekadar hiburan dengan dorang, tetapi dirancang untuk menyokong perkembangan kognitif, sosial, bahasa dan fizikal mereka. Okey, contohnya kanak-kanak bermain dengan dapur mainan, dia memasukkan makanan ke dalam periuk, macam dia pura-pura masak begitu. So aktiviti itu bukan sahaja menyeronokkan dengan kanak-kanak itu, tetapi juga membantu mereka untuk memahami konsep kehidupan harian dan melatih dorang punya imajinasi itu. Okey. Seterusnya ada juga aktiviti galakan kepada kepada penerokaan dan interaksi sosial. Maksudnya kanak-kanak digalakkan untuk meneroka persekitaran kelas dan berinteraksi dengan rakan sebaya. So, guru tidak terlalu mengawal tetapi dia bertindak sebagai pemudah cara yang memantau dan menyokong apabila diperlukan sahaja. Contohnya ada satu orang kanak-kanak tu dia main seorang diri. Dia main blok. Lepas tu ada 2 orang lagi kawan dia tu datang untuk dorang sama-sama membina menara. Cikgu tu tidak kacau dorang main tapi tetap memuji dengan kata-kata yang positif untuk bagi dorang semangat lagi supaya dorang bekerja sama. Okey. Kalau kita tengok daripada teori Jean Piaget, iaitu aktiviti konkret membantu perkembangan kognitif. Sebab kalau ikut teori Jean Piaget ni, kanak-kanak dalam usia 2 hingga 3 tahun ni berada dalam peringkat sensori motor dan mula bergerak ke arah praoperasi. So, mereka akan belajar melalui tindakan konkret dan permainan nyata. So, aktiviti manipulatif, menyusun blok, mencantum puzzle dan bermain sangat pentinglah untuk kanak-kanak ini.
Oke, contoh dia kalau kita tengok dalam video tu ada kanak-kanak tu dia bermain blok yang pelbagai warna, lepas tu dia susun bentuk, lepas tu dia kenal warna serta saiz sambil dia bermain. So, secara langsung ia akan membantu perkembangan kognitif kanak-kanak itu secara aktif dan bermakna. Sejajarlah dengan teori Jean Piaget ni. Okey, kita masuk pula kepada peranan guru, iaitu guru menyambut kanak-kanak dengan mesra dan empati. Okey, bermaksud pada hari pertama persekolahan, guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memberi sambutan yang mesra kepada kanak-kanak. Sambutan yang hangat dapat membantu mengurangkan rasa takut dan cemas dalam kalangan kanak-kanak. Okey, contohnya kalau dalam video tu kan, tu cikgu dia sambut kanak-kanak tu di pintu dengan senyuman. Lepas tu dia panggil dengan nada yang lembut je. Okey, contoh kalau macam dia panggil tu budak kan, dia panggil lembut, lepas tu bawa dia masuk pergi dalam kelas. Okey, yang kedua pula adalah membimbing rutin. Maksudnya guru itu membantu kanak-kanak memahami dan mengikuti rutin harian yang telah ditetapkan lah. Ini termasuk dalam menunjukkan tempat menyimpan beg, waktu makan dan aktiviti yang dijalankan. Okay? Contoh dia kalau dalam video itu ada satu orang guru tu dia bimbing kanak-kanak macam mana dia mau buka beg dia, macam mana dia mau simpan kasut dia di rak dan macam mana dia mau ambil tempat duduk untuk sarapan pagi. So kanak-kanak kelihatan belajar secara perlahan-lahan dengan bimbingan guru lah. Okay, yang seterusnya adalah memberikan pujian dan kata-kata yang positif. Maksudnya guru menggunakan kata-kata pujian dan galakan untuk menguatkan tingkah laku positif dalam kalangan kanak-kanak. So ini akan meningkatkan keyakinan diri dan rasa dihargai kanak-kanak itu. Sebab kalau kita sebagai cikgu ni, kalau kita bagi galakan positif, kita puji budak-budak kan, diorang akan rasa macam wah, aku betul lah begitu. Jadi, diorang akan kukuhkan tingkah laku yang positif itu. Contoh dia kalau dalam video itu, ada satu orang kanak-kanak itu dia berjaya. Dia boleh duduk di kerusi, lepas tu dia berkongsi mainan dengan kawan dia. Cikgu itu cakap dengan dia, good job. Dia bilang, I'm so proud of you. So, budak-budak tu pun dia rasa happy lah. Dia seronok sebab dia dapat pujian dari cikgu dia. Okey, yang seterusnya adalah untuk membantu kanak-kanak yang menangis itu sesuaikan diri dia. Okey, sebab sebagian kanak-kanak mungkin menangis atau takut pada hari pertama. Basically, kalau hari pertama persekolahan, jaranglah kita mau nampak budak-budak ini tidak menangis. Mesti ada. Seorang, dua, tiga, empat memang ada. So, guru memainkan peranan yang sangat pentinglah untuk menenangkan kanak-kanak itu dengan sama ada dia membagi sentuhan lembut ataupun dia peluk ataupun everything yang akan memberikan jaminan kepada kanak-kanak itu supaya dorang rasa dorang ada di persekitaran yang selamat. Okay, sebagai contoh kalau dalam video tu kan ada satu orang kanak-kanak perempuan tu dia menangis, lepas tu dia tidak mau kasih lepas pun tangan mamak dia. Jadi cikgu tu dia duduk dengan budak itu eye to eye lah. So, dia bercakap lembut, lepas tu dia alihkan perhatian tu budak-budak dengan permainan. Lepas beberapa minit, kanak-kanak itu pun tenang. Okay, yang seterusnya adalah memerhati dan memahami tingkah laku kanak-kanak. Maksudnya guru perlu sentiasa memerhati tingkah laku kanak-kanak bagi mengenal pasti keperluan dan emosi mereka. Pemerhatian ini penting untuk memahami cara terbaik macam mana kita mau support orang. Okay, contoh dia kalau dalam video tu, guru tu dia perasan satu orang kanak-kanak tu kan dia murung bah. Lepas tu dia jauhkan diri dia daripada kumpulan. So, guru dia duduk sebelah tu budak, dia main blok sama-sama. So, itu akan membina hubungan secara perlahan-lahan lah antara guru dengan tu kanak-kanak. Okay, yang seterusnya adalah untuk menyesuaikan pendekatan mengikut keperluan individu. Maksudnya setiap kanak-kanak mempunyai kepribadian dan keperluan yang berbeza. Okay, guru menyesuaikan pendekatan mengikut keadaan. Ada yang perlukan banyak perhatian dan ada juga yang dia sudah berdikari. Contohnya kalau dalam video tu ada kanak-kanak yang sangat aktif, lepas tu ada yang suka bercakap, banyak cakap.
tapi ada juga yang pendiam. So guru itu memberi perhatian lebih kepada yang kalau diam-diam nih memang guru perlu beri banyak perhatian lah dengan dia. Tapi dengan tidak juga dia boleh abaikan kanak-kanak yang lain. Okey, kalau kita tengok teori sokongan daripada attachment teori di mana hubungan positif guru itu penting. So kalau menurut attachment theory oleh Bowlby, hubungan rapat dan positif antara guru dan kanak-kanak membantu mewujudkan rasa selamat. Apabila kanak-kanak rasa disayangi dan dipercayai, mereka lebih mudah menyesuaikan diri dan fokus pada pembelajaran sahaja. Okey, contoh dia kalau dalam video tu kan, guru yang rapat dengan kanak-kanak dapat dilihat sebagai pengganti sementara. Kenapa? Sebab kalau di rumah kanak-kanak dia ada ibu bapa, tapi di sekolah ibu bapa diorang tiada. So siapa yang akan menjadi ibu bapa kepada mereka? Gurulah. Jadi apabila kanak-kanak dia rasa selamat, so diorang akan lebih beranilah untuk explore kelas dan mencuba aktiviti baru. Okey, kita masuk pula kepada bahagian teknik penyesuaian tingkah laku, iaitu yang pertama dengan memberikan sokongan emosi dan fizikal secara konsisten. Maksudnya di sini, guru boleh memberikan sokongan emosi dan fizikal secara berterusan supaya kanak-kanak merasa yang mereka itu selamat dan yakin berada di tempat baru. Okey, ini penting supaya kanak-kanak tahu bahawa mereka sentiasa akan diberikan perhatian dan kasih sayang. Okey, sebagai contoh, kalau dalam video tu ada satu orang guru tu dia sentiasa sama-sama dengan tu kanak-kanak. Sebab tu kanak-kanak masih belum boleh menyesuaikan diri lagi sebab hari pertama persekolahan kan. Cikgu tu dia pegang tangan, lepas tu dia duduk sama-sama. Lepas tu dia bagi pelukan bila perlu. So itu menunjukkan dia mau menunjukkan yang dia itu ada dengan kanak-kanak itu untuk memberikan sokongan. Okey, yang seterusnya adalah penggunaan arahan mudah dan rutin harian. Maksudnya di sini guru perlu memberikan arahan yang ringkas, jelas dan diulang secara konsisten supaya membantu kanak-kanak memahami apa yang dia perlu lakukan. Okey, rutin harian yang tetap pula memberikan struktur dan rasa selamat kepada mereka. Kalau kita ulang kan dorang macam rasa yang dorang itu selamat dan selesa di tempat itu. Okey, contohnya guru memberikan arahan seperti macam it's time to eat now, dia bilang begitu. Contoh, sekarang ni masa mau makan, dia bilang. Ataupun dia bagi arahan, mungkin dia suruh, bukan mungkin, dalam video tu memang ada, dia suruh simpan kasut di rak begitu. Jadi, itu akan membuatkan kanak-kanak itu rasa dia selamat, selesa sebab cikgu tu pun dia bagi arahan tu kan dengan nada suara yang lembut je. Jadi kanak-kanak itu boleh ikut apa yang dia cakap itu tanpa dorang rasa macam dorang kena paksa. Okay. Yang seterusnya adalah teknik pelukan, pujian dan galakan. Maksudnya pelukan ataupun kata-kata pujian dan galakan ini adalah teknik yang sangat berkesan untuk menguatkan tingkah laku positif. Kenapa? Sebab dia membantu menenangkan emosi kanak-kanak dan membina keyakinan diri. Contohnya, kalau dalam video tu, bila tu kanak-kanak dia berani duduk sama-sama dengan kawan dia for the first time. Jadi itu cikgu dia bagi pujian, dia bilang dengan budak tu, you are so brave, dia bilang begitu sambil dia pegang tu bahu budak. Lembut je dia cakap. Jadi teknik itu membantu kanak-kanak itu rasa dihargai dan dia rasa dia selamat dengan cikgu tu dan di persekitaran itu. Okey, yang seterusnya dia tidak memaksa kanak-kanak dan beri ruang untuk kanak-kanak itu adaptasi. Maksudnya di sini setiap kanak-kanak ni kan dia memerlukan masa, dia perlu ambil masa untuk dia sesuaikan diri. So sebagai guru
perlulah menghormati proses itu. Kita tidak boleh paksa dorang untuk terus terlibat dengan aktiviti harian kita di sekolah. Kalau dia masih belum bersedia lagi untuk berpisah dengan parent dia, tidak boleh paksa. Macam tu. Contoh kalau macam dalam video tu, ada beberapa orang kanak-kanak yang menangis. Dia tidak mau berganjak dari pintu. So, tu cikgu dia tidak marah tu budak ataupun dia tidak paksa. Sebaliknya dia kasih biar je kanak-kanak itu duduk, berehat, bertenang. Lepas tu dia bercerita. Macam itulah. So, itu akan memberikan ruang untuk kanak-kanak itu membina keyakinan diri mereka. Okay, dan yang terakhir adalah fokus kepada perkembangan emosi dan sosial. So, teknik ini bukan hanya untuk menghentikan tangisan, tetapi untuk menyokong perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak. So, guru membantu kanak-kanak mengenal emosi, berkongsi dengan rakan, dan belajar menyesuaikan diri dengan kumpulan. Okay, contohnya kalau macam dalam video tu cikgu dia tolong 2 orang kanak-kanak yang berebut mainan. So, cikgu tu ajar budak tu. Dia bilang, can I play after you? Dia bagi contoh lah. Sebab cikgu ni, dia adalah peranan utama di sekolah. So, role model lah. So, dia kena menunjukkan contoh-contoh yang baik dengan kanak-kanak supaya kanak-kanak itu ikut. Macam tu. Lepas tu dia bagi pujian kalau dorang berkongsi. Ini menunjukkan sokongan kepada perkembangan sosial yang sihat lah untuk kanak-kanak. So, dengan penggunaan teknik-teknik yang konsisten macam ni, penyesuaian tingkah laku dapat berlaku secara semula jadi dalam suasana yang positif. Okay, hal ini menyokong transisi yang lebih lancar, terutama pada hari-hari awal persekolahan. Okay, untuk dapatan dan rumusan pula, so yang pertama sekali adalah persekitaran sangat membantu pembelajaran dan penyesuaian. Okay, daripada pemerhatian dalam video itu, persekitaran fizikal yang ceria, tersusun dan selamat memainkan peran penting dalam membantu kanak-kanak menyesuaikan diri dengan lebih cepat. Pemilihan reka bentuk bilik darjah yang mempunyai pelbagai sudut pembelajaran serta warna yang mesra kanak-kanak menjadikan kanak-kanak itu lebih selesa dan berminat untuk meneroka. Contohnya, ada satu orang kanak-kanak tu kan dia nampak macam tertarik betul untuk dia main dekat sudut bacaan tu sama sudut manipulatif. Okay, walaupun ada certain kanak-kanak tu yang masih lagi menangis, tapi dia tetap menunjukkan yang persekitaran itu memberikan kesan kepada penyesuaian emosi kanak-kanak. Yang seterusnya adalah aktiviti menarik sesuai dengan umur dan keperluan perkembangan. Maksudnya, aktiviti yang dijalankan sepanjang video itu, contohnya macam dorang ada aktiviti menyanyi, bermain bersama, dan aktiviti manipulatif. Contohnya macam yang dorang susun blok tu, itu adalah aktiviti yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak 2 hingga 3 tahun. So, dia bukan sahaja untuk menghiburkan tetapi juga menyokong perkembangan kognitif, sosial dan motor halus kanak-kanak itu. Contohnya, bila guru itu menjalankan nyanyian ringkas sambil membuat pergerakan tangan, kita dapat lihat ada beberapa orang kanak-kanak itu dia meniru gaya cikgu itu sambil dorang ketawa-ketawa. So, itu menunjukkan yang dorang terlibat secara aktif dan menikmati pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan perkembangan mereka. Okay, yang seterusnya adalah guru memainkan peranan besar dalam memastikan transisi yang lancar. Maksudnya di sini, peranan guru itu sangat penting dalam membantu kanak-kanak melalui proses transisi pada hari pertama persekolahan. Okay, guru yang penyayang, sabar dan memahami emosi kanak-kanak dapat membantu kanak-kanak itu merasa yang dorang itu selamat dan
yakin berada di tempat baru. Okey. Macam kita juga, kalau kita rasa orang itu kita boleh percaya, kita pun tidak takut. Okey, contohnya kalau dalam video tu ada cikgu tu, dia sambut kanak-kanak itu dengan senyuman. Dia bimbing dorang macam mana mau letak beg, macam mana dorang mau main, dia pujuk bila nangis tanpa dia paksa. Jadi pendekatan itu memperlihatkan keprihatinan guru terhadap emosi setiap individu. Dan yang terakhir adalah kombinasi pendekatan fizikal, emosi dan sosial adalah sangat berkesan. Maksudnya gabungan antara sokongan fizikal seperti pelukan, sokongan emosi melalui kata-kata pujian, dan dorongan kepada interaksi sosial seperti bermain, main bersama rakan. Itu akan membantu kanak-kanak itu menyesuaikan diri mereka dengan lebih baiklah. Contohnya kalau macam dalam video itu ada kanak-kanak itu mula-mula dia menangis, tapi at the end dia berani juga duduk main dengan kawan dia. So bila guru tu bagi kata-kata pujian begitu kan, contoh macam good job, you are doing great, macam tu, itu akan membuktikan bahawa pendekatan menyeluruh ini sangat berkesan dalam membentuk pengalaman positif. Okey. Secara keseluruhannya lah, video ini memberikan gambaran jelas bahawa persekitaran yang selamat dan menyeronokkan, aktiviti yang sesuai dengan umur, serta guru yang prihatin dan memahami keperluan emosi kanak-kanak sangat penting dalam proses penyesuaian awal. Okey, gabungan tiga-tiga elemen ini mencipta asas yang kukuh untuk perkembangan dan pembelajaran awal yang berkesan. Okey, untuk cadangan dan penambahbaikan pula, pertama sekali adalah dengan membuat latihan khas untuk guru dalam pengurusan emosi kanak-kanak. Maksudnya guru perlu diberikan latihan yang lebih mendalam lah dalam mengenal pasti, mengurus dan merespon emosi kanak-kanak dengan lebih efektif. So ini penting untuk membantu guru menangani situasi emosi yang sering berlaku pada hari pertama persekolahan. Contohnya macam kanak-kanak itu menangis ataupun dia stres, dia tidak mau pergi sekolah, macam tu. Jadi cikgu tu boleh diberikan latihan lebih supaya dia boleh kawal tingkah laku kanak-kanak itu. Okey. Yang kedua pula adalah dengan memberikan lebih banyak bahan bantu visual untuk rutin harian. Maksudnya bahan bantu visual contohnya macam gambar kad rutin harian, itu boleh membantu kanak-kanak memahami apa yang akan berlaku seterusnya sepanjang hari dorang. Okey, ini adalah cara yang sangat berkesan terutamanya untuk kanak-kanak yang masih belajar untuk memahami masa dan urutan aktiviti. So, bila kita bagi dorang kad kan, dorang lebih faham apa yang dorang perlu lakukan. Macam tu. So, kanak-kanak ni dia suka gambar-gambar yang menarik. Jadi guru tu kena lebih banyak berikan bahan bantu visual lah untuk dorang punya rutin. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah dengan melibatkan ibu bapa dalam proses transisi awal. Maksudnya kalau yang kita tahu pun, ibu bapa ni memang memainkan peranan yang sangat penting lah dalam membantu kanak-kanak menyesuaikan diri dengan persekitaran baru. Contohnya macam program orientasi ibu bapa ataupun komunikasi lebih aktif dari antara guru dan ibu bapa itu menjadikan proses transisi lebih lancar. Sebab kalau di rumah kadang-kadang gaya kanak-kanak ni lain. Jadi yang kenal dorang di rumah itu adalah ibu bapa dorang. So guru dengan ibu bapa boleh berkomunikasi supaya ibu bapa itu boleh berkongsi macam mana anak dia, macam mana perangai anak dia di rumah begitu. So guru itu pun dia akan lebih faham lah tentang kanak-kanak itu. Dan ibu bapa itu boleh dilibatkan dalam perbincangan mengenai kebimbangan ataupun keperluan khusus kanak-kanak. Contoh mungkin kanak-kanak itu dia ada special sikit.
So ibu bapa dia boleh ni lah dengan cikgu tu kan. Okey. Secara keseluruhannya, cadangan ini memberi fokus kepada pengukuhan sokongan emosi untuk kanak-kanak dan guru, serta memperbaiki proses komunikasi dan transisi antara rumah dengan sekolah. Jadi, bila kita libatkan ibu bapa, lepas tu kita sediakan lebih banyak alat bantu visual, kanak-kanak ni dapat merasakan yang diorang tu lagi selamat, lepas tu mudah beradaptasi dengan rutin harian mereka. Baik, sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, saya memberikan peluang kepada mana-mana audiens, jika ada soalan yang ingin diajukan, boleh bertanya. Okey, saya ada beberapa soalan yang ingin diajukan. Okey, sebelum tu saya memperkenalkan diri saya ialah Muhammad Kon. Okey, teruskan tidak apa. Okey, soalan yang pertama iaitu bagaimana guru boleh membantu kanak-kanak yang menangis dan apakah teknik yang berkesan untuk menyesuaikan tingkah laku kanak-kanak di awal persekolahan mereka? Baik, saya ulang semula. Bagaimanakah guru boleh membantu kanak-kanak yang menangis dan apakah teknik yang berkesan untuk menyesuaikan tingkah laku kanak-kanak di awal persekolahan? Betulkah? Iya, sangat betul. Okey, soalan yang menarik. Okey, bagaimanakah guru boleh membantu kanak-kanak pada hari pertama itu adalah dengan membantu kanak-kanak yang menangis itu dengan memberikan sokongan emosi, sokongan fizikal. Contohnya macam yang kita tengok dalam video tu pun kan, cikgu tu dia sambut kanak-kanak itu depan pintu, lepas tu dengan senyuman, lepas tu dengan nada suara yang lembut begitu bila dia bercakap dengan tu kanak-kanak, and then dia bagi pelukan kan. Jadi guru itu juga perlu memberikan masa kepada kanak-kanak untuk menyesuaikan diri tanpa memaksa mereka. So ini menunjukkan guru memahami bahawa setiap kanak-kanak mempunyai tahap kesediaan yang berbeza. Okey, pendekatan ini selaras dengan attachment theory tadi yang menekankan pentingnya hubungan emosi yang selamat antara guru dengan kanak-kanak. Okey, dan tekniknya pula yang paling berkesan untuk menyesuaikan tingkah laku kanak-kanak di awal persekolahan itu adalah dengan memberikan sokongan emosi. Dia lebih kurang juga tu, bila kita bagi dia sokongan emosi kan, kanak-kanak itu akan rasa dia selamat walaupun dia berada di persekitaran yang baru. And then bila kita mau bagi arahan dengan kanak-kanak itu pun kita guna arahan yang ringkas tetapi jelas. Sebab kanak-kanak ini diorang bukan faham kalau kita bagi arahan yang panjang-panjang. Jadi kalau mau bagi arahan itu bagi arahan yang simple. Okey? Dan boleh juga bagi teknik fizikal, contohnya macam bagi pelukan ataupun kata-kata pujian gitu. So itu akan memberikan galakan yang sangat membantulah dengan kanak-kanak. Contoh dia macam dalam video tu tadi, cikgu tu bercakap dengan nada suara yang lembut. Jadi itu menunjukkan bahawa pendekatan mesra ini adalah kunci kepada kejayaan. Macam mana kita mau handle tingkah laku kanak-kanak di awal persekolahan. Okey. Soalan seterusnya itu, apakah aktiviti yang sesuai untuk anak-anak di usia 2 dan 3 tahun? Baik, aktiviti yang sesuai untuk kanak-kanak berumur 2 ke 3 tahun. Okey, kalau kita berbalik kepada teori Jean Piaget, dia mengatakan bahawa kanak-kanak pada usia ini berada di peringkat praoperasi, di mana mereka belajar melalui pengalaman konkret dan imajinasi. Jadi aktiviti yang sesuai ialah aktiviti berasaskan bermain.
permainan seperti bermain blok, melukis, menyusun objek, ataupun nyanyian dan tarian. Jadi kalau macam dalam video itu pun kita boleh lihat yang guru itu mengadakan sesi nyanyian dan permainan berkumpulan yang menyeronokkan. So ini akan membantu perkembangan motor halus, bahasa dan sosial mereka. Ada lagi soalan? Oke, soalan yang terakhir yaitu banyak betul bagaimana? soalannya. Oke. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, seterusnya dan yang terakhir yaitu bagaimana guru dapat menyesuaikan pendekatan mereka mengikut keperluan individu. Oke, macam mana cikgu itu dia sesuaikan keperluan kanak-kanak itu kah maksudnya? Iya. Oke. Macam mana macam mana dia mau sesuaikan pendekatan yang dia ajar kalau ikut kefahaman saya. Pendekatan yang dia guna untuk ikut keperluan kanak-kanak itu. Baik. Guru itu perlu memerhati tingkah laku setiap kanak-kanak dan memberi tindak balas yang sesuai. Bila kita mau kenal kanak-kanak, kita mesti perhati dia punya tingkah laku. Contohnya kalau kanak-kanak itu seorang yang pemalu, mungkin guru boleh beri lebih banyak galakan dan masa. Jika kanak-kanak itu seorang yang aktif, guru boleh memberikan tugas mudah untuk membantu kanak-kanak itu lebih fokus. Contohnya kalau macam dalam video tu, kita boleh nampak tu cikgu dia tidak paksa kanak-kanak, tapi dia memberikan bimbingan secara perlahan. So, pendekatan ini akan membina keyakinan dan merasakan kanak-kanak itu, dorang akan merasakan yang dorang selamat. Ada lagi? Tidak, sudah itu saja. Terima kasih ya. Baik, terima kasih juga. Oke. Sebagai rumusan lah kan, kita telah melihat bagaimana persekitaran pembelajaran yang ceria, selamat dan mesra kanak-kanak memainkan peranan penting dalam membantu kanak-kanak 2 dan 3 tahun menyesuaikan diri dengan pusat pendidikan awal. So, aktiviti pembelajaran yang berasaskan permainan serta sokongan emosi dan sosial yang diberikan oleh guru sangat penting untuk perkembangan kanak-kanak. Melalui pendekatan yang tepat, kita dapat memastikan transisi yang lancar dan membantu kanak-kanak berkembang dengan baik dalam suasana yang kondusif. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan masa untuk menonton dan mendengar pembentangan ini. Saya amat menghargai segala maklum balas dan soalan yang telah diajukan. Oke, semoga maklumat yang dikongsi dapat memberi manfaat dalam usaha kita untuk meningkatkan kualiti pendidikan awal kanak-kanak. Terima kasih. Oke, sama-sama.